your background adalah dalam bidang hartanah. Betul. Dah pernah buat sales dulu tapi sekarang ni manage agency. Kalau kata mula dulu sebagai Kerjaya 2010 tu sebagai ejen hartanah biasa lah. Okay. Yang masa tu kita tak panggil sebagai rent lagi. Just panggil agent je? Masa tu sekarang zaman ejen hartanah. Apa beza rent dengan agent? Because dia nak differentiate dengan perunding hartanah ataupun dalam bahasa Inggerisnya real estate negotiator. Okay. Dia adalah seorang individu, orang awam yang join dalam industri menjadi seorang perunding hartanah berdaftar dan profesional di bawah sebuah agensi. Baru start lah. Maksudnya kalau orang awam tu dia baru start sebagai orang yang jual rumah, so dia dipanggil sebagai rent. Okay, kalau kita nak differentiate dengan pemilik agensi, iaitu yang kita kenali sebagai registered estate agent. Kan kita panggil sebagai REA. Okay. So REA ni agent. Jadi kalau semua orang kita pukul kata agent, jadi kita tak nak bezakan lah. Tapi dalam bahasa Melayu, agent tu dah disinonimkan dengan orang yang kalau agent apa? Agent hartanah. Dia pakulkan semua lah. Agent jadi dia differentiate dari industri. Agent takaful, agent unit trust, agent kowe, agent kuku kan. So kalau industri lain dipanggil agent tu tak ada masalah. Cumanya kalau kata pemahaman dalam industri hartanah ni, kalau kata awak orang baru, kita sebut sebagai perunding hartanah. Faham. Okay, dalam podcast kali ni kita sebenarnya nak fokus a lot more on the audience. Maknanya soalan-soalan yang diorang ada tu berkenaan dengan hartanah. Okay, saya akan mulakan ya. Yang pertama yang kita selalu dengar lah untuk ice breaking ya. Kereta atau rumah dulu untuk seorang yang baru nak start dia punya career. Yelah, kalau kata satu jawapan, kita dinamik jawapan ni akan menjadi satu jawapan yang pelbagai. Dan sudah tentu bukan jawapan yang salah pun. Dinamiknya contoh, kalau seorang tu dalam keadaan dia punya profil kewangan sangat-sangat baru, sudah tentu kalau dia nak beli aset pun tak boleh. Jadi keperluan semasa ketika itu adalah logistik untuk dia bekerja. Dia nak buat bisnes. Ada pula dalam keadaan nak menguruskan orang tua yang sakit. Kan? So kalau dia bertahan daripada mengambil kereta tersebut, sudah tentu dia tak boleh nak deliver. Apa keperluan semasa tersebut? Pada saya Tuan Faiz, it's not, bagi saya lah pendebatan tentang beli kereta dulu ke rumah dulu ni dia dah jadi macam satu pendebatan evergreen. Generation after generation. Bagi saya yang kita kena educate masyarakat lebih, it's not about kereta dulu ke rumah dulu. Fahamkan berapa kadaran yang sesuai untuk kereta dan rumah. Kan, maksudnya tak tahan sangat saya perlukan kereta kalau naik. Yelah, kalau kata kita ada public transportation which is something yang kita boleh kata hampir efficient lah, not as efficient rumah macam negara maju dan sebagainya kan. So nak tak nak kita kena beli kereta because plus minus dengan cost kita nak naik tol apa semua tu, kena pula weekend nak balik rumah orang tua dan sebagainya, still kena beli kereta. So apa yang kita kena faham, it's not about nak beli kereta atau rumah dulu. Berapa percentage yang sesuai untuk beli kereta dengan rumah? Okay, so apakah percentage tu? Kalau kata pada kadaran yang sesuainya, itu 20%. 20% kalau kata untuk kereta. Untuk kereta. Gaji kita 20% maksimum. Gaji kita 20%. Untuk installment kereta. Okay, contohnya sebagai orang yang baru fresh grad, baru start kerja, tak boleh tahan, nak beli kereta sendiri kan. Yalah, kalau kata duduk kat rumah, masih lagi dah duduk kat rumah keluarga tu nak kena pinjam kereta. Kereta ayah, kereta abang, apa semua leceh kan. Aku nak pergi kerja ini, Allah, aku nak pakai boleh tak sekejap jadi leceh. Okey lah, ambil sendiri. So, berapakah percentage yang dalam kawalan kewangan kita? So cadangannya pada pandangan financialnya iaitu 20%. 20% ni berapa Tuan Faiz? Contoh, kalau kata gaji kita 2,000 net. Selepas tolak penolakan wajib, bring back home salary kita 2,000 kan. So 20% is 400. So 400 yang kita bayar bulan-bulan ke bank untuk maintain pembayaran servicing pada loan kereta tersebut under control. Sedangkan keupayaan kita punya kelayakan boleh pergi lagi. Boleh pergi 50-60%. Tapi kita tak pergi. Why? Because kita ambil kadaran yang dicadangkan sesuai pada kadar gaji kita. Kalau rumah pula Tuan Faiz, we are talking about, kalau kata kelayakan di mata bank, you can go up to 70%. Yang kita sebutkan sebagai DSR lah. Kan, debt service ratio. Maksudnya nisbah hutang bebanan bulanan yang dibenarkan. Adakah kita patut maksimumkan kita punya DSR? That's the point. The moment you start to go to the maximum, so dia akan jadi kepada dua persoalan. Kelayakan versus kemampuan. Bank tak tahu Tuan Faiz, tiap-tiap bulan kita bagi duit ke mak ayah kita. Dia tak tahu Dia tak tahu. Bank tak tahu tiap-tiap bulan rupanya kita ada adik-adik kecil yang kita bantu untuk sekolah dan sebagainya. Bank tak tahu kita ada somehow anak kecil yang perubatan dan sebagainya. Yang bank tahu what's on paper. Malahan kalau tengok dari segi proses untuk permohonan pinjaman pun Tuan Faiz, betul-betul kita submit dokumen je.
Bank tak ada call, bank takkan tengok Facebook kita, bank takkan tengok TikTok ke Instagram kita ada berapa adik-beradik apa semua, tak ada pun. Dia totally based on whatever numbers on paper. Jadi layak. Jadi persoalan layak ni di mata bank, persoalan mampu ni di mata kita. Sebab itulah kata, kalau kata kereta tu 20% okey tak Tuan Faiz? Kalau kata gaji 2,000, bayar kereta 400. Rasa macam okey, tapi masih depends on the person jugalah. Kan? Maksudnya 1,600 ada lebih lagi. Banyak lagi benda yang kita nak lihat daripada 1,600 tu. Maksudnya dari segi keperluan hidup, gaya hidup, pilihan sendiri juga kan? Lain-lain lagi kan, nak bagi mak ayah sikit-sikit apa semua. Jadi ruang tu banyak. Kalau separuh bebanan tu, separuh nyawa kita punya income tu kepada kereta, 2,000, 1,000 bayar kereta, itu baru nak bagi dia maintain servis dia punya loan. Belum masuk lagi lah minyak, tol, servicing dan sebagainya lah kan. Which can go up to 10 to 20% daripada situ. Untuk 1 year lah, dengan road tax, dengan insurans dan sebagainya. So that's why kebimbangan dekat sini lah. Kadang-kadang Tuan Faiz, saya sampai adalah yang mesej saya apa semua, dia tak boleh tahan tau. Sir, macam mana pun saya nak belilah kereta ni, saya rasa boleh dah, saya dah kira dah boleh dah. Saya kata macam ni lah, kalau tak tahan sangat, boleh tak awak sabar sikit 3 bulan? Kereta tu insyaAllah ada, jangan risau. Dia bukannya hari ni jadi jual, bulan depan tak ada kan. Ada je stok baru, ada je production yang baru kan. It's just a matter of time je lah. Order sekarang mungkin dapat bulan depan dan seterusnya kan. Apa kata awak buat something yang saya panggil sebagai financial warm up? Apa tu? Financial warm up maksudnya, okay, katalah gaji dia 3,000, dia nak bayar kereta 900. Kan? Pada dia kata okey dah. So dia buat panjang lah dia punya komen, dia punya mesej kat saya tu. Saya kata macam ni, awak try buat financial warm up. Maksudnya apa? Try gaji bulan ni, bermula bulan pertama, awak asingkan 900. Siap-siap. Asingkan masuk mana tu? Asingkan masuk ke dalam satu akaun, kita panggil macam-macam istilah. Tabung kita lah. Tabung kita. Ya betul. Masuk dalam akaun yang kita panggil sebagai akaun puaka lah. Kan? Dia panggil akaun simpan dan lupa. Kan? Biar duduk situ. Jangan letak dalam Maybank yang sama ataupun CIMB yang sama. Okay, asingkan. Asingkan nak tengok dalam sebulan boleh hidup tak? Kalau sampai nak kena meminjam, kalau sampai maknanya tak mampu lah. Tak sampai meminjam, sampai peringkat kabinet dapur dia penuh dengan semua jenis Maggi, perisa. Dia terpaksa downgrade dia punya asam Jawa, lepas apa semua kan. kan? So terpaksa downgrade, tahan kan. So just imagine. So saya kata berapa lama? 3 bulan. Minimum 3 bulan. Nak tengok lifestyle awak macam mana selepas adanya kereta tersebut. So bila dia buat financial warm up, somehow Tuan Faiz lepas bulan keempat tu dia komen balik, dia kata betul lah sir, saya kena ambil something yang rendah daripada tu lagi. Tapi at the end of the day of the exercise, lepas bulan keempat, duit dah terkumpul 3 bulan. Mana kan dia jadi macam sekarang ni Tuan Faiz, saya nampak kalau dalam dunia kewangan kan, kita relate pada hartanah kan, at the end of the day it's always about how do you emotionally control your financial. Itu yang susah. Faham. Tuan Faiz dah buat pelbagai video, podcast to educate masyarakat tentang kewangan. Which is alhamdulillah, which is very mesmerizing effort. Namun, it is something yang very straightforward. Matematik ni dia bukan misteri tau. Dia tak ada rahsia. Dia tak ada macam 4 campur 3, kita tengoklah insyaAllah hujung bulan, mana tahu ada rezeki kat mana-mana. Dia tak ada macam terkejut-terkejut macam tu tak. Very obvious. What is your income? What is your outflow? Kan? Maksudnya daripada situlah. So bila kalau kata dalam matematik ni something yang jelas, yang saya lihat selalu orang salah kewangan ni kerana emosi kewangan ketika tu. Emotional control tu, managing emosi kewangan tu yang susah. Contohlah Tuan Faiz kan, new launching of a new phone, new launching of a camera, ikut genre masing-masing lah, ikut interest masing-masing, minat masing-masing. Ada yang minat kereta, spare part. Apa nak kan, asal pergi kat showroom daripada rumah dah kira dah nak ambil Myvi sebagai contoh. Tapi bila-bila sampai tengok-tengok showroom sebelah, Honda CR-V. Macam tu lah kan. Faham? Itu yang jadi emosi ketika tu. Kena pula datang pula dengan fan club. Mak ayah kita ambil lah ni, senang nak balik kampung. Baik beli lah. Baik beli lah kan. Okey kan, selesa lah sikit. Kita pun syahdu, nanti pandai-pandai lah kita cari duit kan, nak bayar kan. Itu yang jadi somehow, yalah ramai tidak berjaya survive dengan baik tu kerana kalau kita lihat Tuan Faiz sejarah kesilapan kewangan masing-masing, cuba ingat balik sejarah di mana kita tanda tangan satu-satu pinjaman tersebut. Kan, satu-satu financing tersebut lah. Kan, kalau ingat balik betul-betul ketika tu full of emotional ambience. Suasana penuh emosi. Kan, mak ayah terlibat, kalau kata suami tu isterinya, kadang-kadang anak-anaknya boleh pengaruh. Ayah ambil lah ni ya, best ya, ramai balik kampung. Ayah pun dah
dah fantasize, dah imagine macam-macam kan. Langsung jadi something bila dah beli dah apa semua, Allah, sengit-sengit dah nak maintain, nak membayar tiap-tiap bulan. Adakah sales people ada role dalam menekan red button? Red button emotion. Sudah tentu. Bukan saja sales people. Ini kita panggil sebagai the influential factor dalam keputusan kita. Kan? Because kita tahu orang bila nak membuat keputusan pembelian ni, dia akan banyak EQ dia akan trigger. Emotional quotient dia. Kan? Dia kan ada IQ, kemudian ada EQ. So IQ ni dia dah kira dah kat rumah. Okay, kita lepas ni tak apa, sabar dulu. After 3 years kita upgrade. Macam tu cantik perancangan. Cantik lah. Dia sorang-sorang, dia buat kira. Kan? Pakai Excel. Cantik lah. Ada setengah orang tu siap tulis iPad, dia screenshot hantar dengan saya. Okay tak tuan, perancangan kewangan saya ni kan. Tapi? Kan? Tapi bila tuan balik ambil gambar, tuan sorry tuan, saya tengok beli siap ribbon. Kan? Saya kata tak apalah. So you kena fikir dua sudut sekarang ni. You nak buat langkah penjimatan ke? Ataupun you nak buat langkah penambahan? Penambahan income lah. Because lifestyle dah berbeza. Betul. Dulu lifestyle keluarga kita selesa 3,000 sebulan. Terus sekarang ni dulu 3,000 tu net. Itulah makan, sekolah, pakai apa semua. Sekarang ni 3,000 tersebut dah jadi 2,000. Pasal 1,000 dah pergi ke kereta.